Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nuaina Humairah binti Abdullah dari SMK Kompleks Gombadah. Kawan-kawan nak tahu tak macam mana nak jadi murid cemerlang dengan mengamalkan 5 ciri murid sejahtera di bawah Rancangan Pendidikan Malaysia dari tahun 2026 hingga 2035? Pertama, beradab. Ia merujuk kepada pribadi yang mulia dan bertanggungjawab. Assalamualaikum cikgu. Kedua, berilmu secara kreatif dan kritis untuk mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Aina, Ya. bukan lima sini. Oh. Ketiga, berkemahiran. Menguasai pelbagai kemahiran untuk penyelesaian masalah. Keempat, berkeyakinan. Percaya kepada potensi diri dan mempunyai jati diri yang teguh. Siapa dah jawab? Saya berdaya tahan, cekal dalam menghadapi pelbagai bentuk cabaran dan tidak berputus asa. Kesimpulannya, kesemua ciri ini mampu memberi kesan positif kepada warga sekolah dari segi konduktif dan harmoni.